Kasih kepada akhirat. Akhirat ni kita nak pergi pun kena pergi, tak nak pergi pun kena pergi. Tak ada pilihan. Mati ni kalau nak mati pun mati, tak say mati pun mati. Tak ada pilihan. Semua kita kena menuju ke akhirat. Wabtaghi, carilah. Tuhan suruh cari. Cari dengan apa? Fima ataka Allah darul akhirah. Cari dengan apa yang Allah kurniakan kepada kamu di dunia. Dengan harta kamu, dengan pangkat kamu, dengan kesihatan kamu, dengan kuasa kamu. Kamu kena guna. Cari apa? Ad-darul akhirah. Cari akhirat. Dunia ni kita duduk atas dunia dah. Orang cerdik dia cari hak tak ada. Hak ada cari apa? Ambil hak ada, tu baru cerdik. Ni hak ada depan cari juga. Tu tak cerdik. Kita kena guna dunia hak Tuhan bagi. Tuhan sebut cari akhirat. Cari akhirat. Orang kita ni cari dunia. Dunia ni ada kat kita, dah ambil kan. Tak payah cari, ambil. Ambil yang halal, yang menyelamatkan kita di akhirat. Hak haram jangan ambil. Tuhan suruh cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam masa yang sama, jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Kamu nak buat rumah besar, tak apalah, asal halal. Dengan duit yang halal, tak ada masalah. Buat nak buat apa pun, jangan ambil duit orang. Jadi kita apa yang kita nak buat, kena ingat biar lepas akhirat. Kalau lepas akhirat, silakan. Kalau tak lepas, jangan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam masa yang sama, jangan kamu lupa bahagian kamu dunia, ambil lah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Dan hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka kepada orang yang buat kerosakan.